Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Dapur Kedah. Hari ni saya nak kongsikan dengan kawan-kawan buat sup ayam segar ya. Sup ayam segar tumis darat. Jom masuk Dapur Kedah. Bahan yang diperlukan untuk buat sup ayam segar adalah sebiji gentang. Ini batang seledri ya, 3 batang, halia sedikit dan juga sedikit tomato. Ini kita akan rebus bersama dengan ayam. Ini bunga gobis, cauliflower ya. Ini ada isi ayam bersama dengan tulang, ada 4 ketul ya. Kita akan buat sup ayam bersih segar ya. Ini 3 ruas jari halia, bawang putih dan juga bawang merah ya. Ini ada 7 bawang putih dan 3 bawang merah. Ini kita akan blender bersama dengan buah pala ni. Saya pakai yang serbuk ya. Kalau ada yang biji boleh di blender sekali biji buah pala ya. Saya hanya ada yang ini serbuk punya, jadi saya pakai yang serbuk, tapi saya akan blender sekali dengan bahan yang bawang ni ya. Ini ada daun seledri. Daun seledri ni kerana saya tak ada saya tak ada daun sup, jadi daun seledri ni saya akan potong dan akan buat tabur bersama dengan sup ayam nanti ya. Ni daun seledri. Okey, ini nak buat sup ayam. Saya panaskan api dan saya masukkan 1 liter air ya. Ni air panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dari 1 liter air ni saya akan bubuk ayam. Ni kita akan rebus dahulu ya. Dan saya akan masukkan bahan yang kita nak rebus sekali ya. Ni saya masukkan halia, seledri, ini gentang tadi ya, bersama dengan sedikit tomato. Ini bagi rasa masam sedikit. Okey, kita akan masak sup ni sampai mendidih. Sup ni kalau nak cepat kita boleh tutup. Okey, kalau tak nak cepat kita boleh biar macam ni je ya. Saya akan tutup. Untuk mendidih sajalah. Okey. Sementara menunggu sup ayam kita mendidih, kita blender dulu bawang ni halia tadi, bawang merah dan bawang putih ya. Ini kita akan buat air rebusan dia lah. Okey, saya bubur 1 sudu. Ni anggaran 1 sudu ya. 1 sudu buah pala. Kita akan blender bersama dengan air. Okey, masukkan air sedikit untuk bagi melarut sajalah. Okey kawan-kawan, ni sup ayam kita dah mula mendidih. Jadi kita boleh masukkan bahan yang kita blender tadi ya. Kita masukkan bahan yang kita blender tadi. Ini buat kuah dia, bagi rasa ya. Sebab saya tak ada bubur sup bunjut, tak ada bubur 4 sekawan dan sebagainya tu, saya tak ada. Jadi saya buat macam ni ya. Sebabkan badan tak berapa sedap, jadi saya nak makan yang rasa segar-segar, jadi saya buat macam ni. Ni jadi kuah dia ya, bagi bahan perasa dia. Bahan perasa bagi sup ya. Kita akan tunggu dulu sup ni bagi mendidih. Okey kawan-kawan, sementara menunggu sup ayam kita mendidih, saya cincang dulu daun seledri ya. Daun seledri ni pengganti kepada daun sup. Jadi saya akan tabur kepada sup kita nanti ya. Ini bagi menambah rasa lah. Okey, kita akan cincang dulu. Dah siap ya. Okey kawan-kawan, ni sup ayam dah mendidih ya. Jadi saya akan masukkan daun sup ya. Daun seledri pengganti kepada daun sup ya.
Ini bagi penambah rasa umami ya. Okey, waktu ni biar mendidih lagi, bagi ayam dan juga ubi kental ni empuk ya. Ni sup ayam segar ya. Sementara tu kita akan buat tumis daratnya dahulu ya. Okey kawan-kawan, ini ada 5 bawang merah yang saya akan potong dan saya akan buat goreng darat ya. Ini kita akan potong besar ya, sebab kita nak bagi garing. Okey, potong besar sedikit lah, supaya goreng nanti tak adalah hancur sangat. Kita boleh rasa bawang goreng tu nanti ya. Ini cara saya lah, cara orang lain saya tak tahu ya. Okey, saya akan potong besar-besar sedikit untuk buat tumis darat. Tumis darat yang simple, senang je. Nanti kita akan campur sekali bersama dengan sup kita. Saya akan potong besar-besar sedikit ya. Macam ni. Ni saya akan goreng ya. Okey, panaskan kuali. Dan saya akan tumis bawang kita tadi ya. Okey, bagi minyak panas dulu, nanti kita akan tumis. Okey, minyak dah panas, boleh masukkan bawang ya. Kita akan goreng. Goreng bawang ni. Kita akan goreng bawang ni sampai dia layu ya, sampai dia garing. Okey kawan-kawan, ni dah garing ya. Kita akan garingkan lagi ya. Ni. Ini daun bawang ni dah garing, tapi kita nak garingkan lagi. Jadi kita akan goreng lama sikit lah. Okey kawan-kawan, boleh masukkan bunga gobis tadi ya. Sebab dah mendidih, masukkan bunga gobis. Biarkan mendidih lagi. Dan kita akan masukkan bawang goreng. Okey, bawang goreng, masukkan bawang goreng. Dan bolehlah dikacau. Okey, ini saja yang senang mudah ya. Kita akan biar mendidih dan boleh bubur perasa. Saya bubur ini cukup rasa stok ayam ya, bagi rasa. Dan juga masukkan 2 sudu kecil, cukup rasa. Kita kacau-kacau bagi mendidih. Ni gentang pun dah empuk. Kita tunggu sikit lagi. Bagi cauliflower pula empuk ya. Okey, ni dah siap. Kita boleh hidangkan ya. Alhamdulillah, sup ayam segar kita dah siap. Okey, semoga kawan-kawan suka dengan perkongsian kali ini. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.